Nampak simple je, tapi sekali datang confirm pergi jauh. Jom Monza tunjuk dalam chat. Monza paling suka kalau pattern breakout buy tadi ada sekali engulfing. First thing first, korang kenalah identify dulu. Ada saja bentuk buy yang Monza ajar tadi, inilah tempat untuk kita fokus buy. So, setup ni kena valid dengan kena ada satu engulfing. Engulfing dia kat mana? Kalau kita nak fokus buy, kenalah ada engulfing buy. Dalam zoning buy kita, ada satu engulfing buy yang solid. So, valid lah setup ni untuk kita entry. Bila dia datang, korang jangan takut untuk entry. Sekali dia celup, mesti jalan punya. Kurang-kurang, exit korang mesti lebih 50p. Setup ni pun kita dah berjaya dapat 120p. Kalau korang hold keras lagi, korang dah berjaya makan. Apa korang makan? Dah berjaya makan lebih daripada 380p. Itu cara korang nak grow account dengan satu bentuk yang mudah. Senang kan? Hujung bulan ni, aku ada buat satu webinar untuk kau belajar full SOP lengkap daripada SOP, direction sampai confirmation. Baru kau ada satu SOP yang quality untuk kau trade sendiri. Tak perlu dah kau nak harap signal, tak perlu dah kau nak harap orang punya guide. Kau cuba trade sendiri pun boleh, tak ada masalah as long as kau ada SOP. Kau tekan link dekat bio, tekan 3 titik, opening browser and jumpa kau dalam webinar hujung bulan ni. Jangan terlambat, 30 yang terawal register, aku bagi e-book dan e-video percuma untuk kau study sebelum bermulanya webinar. Assalamualaikum. Ni webinar khas untuk korang belajar full SOP trading. Anda akan belajar SOP lengkap dari direction sampai confirmation. 30 yang tak awal join webinar ni, Monza akan bagi percuma 11 chapter e-book dan e-video. Jumpa kau dalam webinar nanti.